Baru-baru ini, Rafidah dalam satu sidang media berkata, penduduk kampung Sungai Baru yang sudah pencen dan berumur lebih 60 tahun, sukar untuk beli semula rumah dengan pampasan yang diberi. So kalau atas di atas pakai, kalau rumah flat yang jenis kecil sekali, dengan pampasan yang didapat tu, kita akan boleh nak pergi balik. Kalau kata ini Dia nak dia kena bayar berapa? jadi rumah pun berapa kan, paling minimum pun berapa lah. Selepas tu, kalau kata nak buat loan pun rata-rata kat sini pakcik. So, kalau kata dah 60 lebih, dah pencen, macam mana diorang nak buat tu? Loan balik ke? Katanya, kalau dah pencen, macam mana nak buat loan balik? Tapi kenyataan ini seolah-olah lupa bahawa 67% penduduk kampung Sungai Baru sebenarnya tak ambil pampasan tunai pun. Mereka pilih untuk buat JV dengan pemaju, sebab mereka tahu, mereka tak perlu beli balik rumah, mereka akan dapat rumah ganti yang jauh lebih baik atas tanah yang sama. Sebenarnya kami tak jual tanah kami. Kami balik kampung Sungai Baru. Sebab perjanjian kita dengan pemaju adalah, you JV, kita pindah balik Sungai Baru. Kami tak keluar terus. Yang minta duit pampasan, itu pilihan. Bayaran ikut bayaran semasa. Kita tidak menidakkan pembangunan. Kita sokong dengan pembangunan. Jangan buat macam semua orang kena nasib yang sama. Kalau betul nak perjuangkan nasib penduduk, bawa naratif yang jujur dan lengkap. Bukan pukul rata semua seolah-olah semuanya mangsa, padahal yang setuju pun ada hak mereka. Dan mereka pun sedang tunggu rumah mereka siap, bukan sekadar buat bising di luar. Setelah dilantiknya Dr. Zaliha ini, beliau sangat prihatin. Beliau sangat bertimbang rasa. Beliau memahami kami yang majoriti dah menunggu lama untuk projek tu dijalankan, dibangunkan supaya kami dapat kembali setelah 6 tahun. Jangan sampai suara yang paling kuat menenggelamkan suara majoriti yang sebenarnya nak pulang ke kampung mereka dengan maruah dan rumah yang lebih baik.